Assalamualaikum, selamat menonton YouTube channel Cik Man Rock TV. Untuk siri kedua, pengalaman seram semasa saya saut ikan kali ini, saya nak menceritakan kepada anda pengalaman saya semasa saya saut ikan di sebuah sungai di sekitar daerah negeri Kedah. Kejadian ini berlaku pada tahun lepas. Masa tu, saya pergi bersama isteri dan anak saya ke sungai situ untuk kita beriadah lah, iaitu mandi sungai lah. Pada masa yang sama, saya juga nak saut ikan lah, macam biasa aktiviti saya. Kami tiba di lokasi lebih kurang pukul 10 lebih ke 11 pagi macam tu lah, dan berjalan masuk ke kawasan rekreasi sungai itu. Saya nampak adalah 2-3 grup pengunjung yang lain mandi dekat situ. Tak ramai lah orang hari tu, tapi ada. Jadi kami masuk ke dalam sikit dan mencari lokasi yang sesuai lah untuk kita mulakan aktiviti. Sampai di lokasi yang dipilih, anak dan isteri saya terus melakukan aktiviti mereka lah, iaitu mandi sungai. Dan saya teruskan aktiviti saya, saut ikan. Saya masuk dalam sungai tu, kedalaman dia tak berapa dalam lah, lebih kurang bawah lutut kita, dekat keting-keting macam tu. Saya carilah pot-pot sekitar tebing-tebing sungai tu yang mana ada pokok-pokok, yang mana ada akar-akar serabut dan juga ranting-ranting kayu. Dekat situ biasanya banyaklah anak-anak ikan yang bersembunyi di situ. Biasanya ada ikan seluang, tebas sisik, ikan pelaga air, ikan cana dan lain-lain lagi. Waktu saya teruskan aktiviti saya, menyaut di sekitar tebing tu, saya terus berjalan sepanjang tebing tu, saya saut kiri kanan. Sedar-sedar saya sampai di satu kawasan sungai tu, agak dalam sikit lah. Masa tu dia dah hampir sampai ke paras, orang kata pinggang saya. Masa dekat situ, saya terhenti sebab di hadapan saya ada batang kayu yang agak besar melintasi sungai tu. Dia macam tu lah, dia tumbang di kata sungai tu. Waktu tu saya terfikirlah, rancangnya nak cross lah, nak panjat kayu tu, nak pergi ke seberang lah untuk teruskan saya punya aktiviti saya. Secara tiba-tiba tu, sebelum saya sempat nak buat apa-apa, saya terdengar anak saya panggil saya. Suara dia sayup je, dia jauh, "Ayah! Ayah!" Saya pun terkejut dan saya toleh ke belakang. Saya ingat anak saya ikut saya sepanjang masa saya duduk saut ikan tu. Jadi saya pun pada masa sama saya menjawab, "Ya." Tapi saya tak nampak pun anak saya bila saya menoleh tu. Sama dia di atas tebing sungai ke dalam sungai, saya tak nampak. Kata, mana anak aku ni, dia ikut aku ke? Pada masa yang sama juga, saya sedar-sedar rupanya saya dah masuk jauh ke dalam hutan. Melalui jalan sungai tu, saya dah masuk jauh ke dalam hutan. Baru saya perasan. Jadi saya macam, alamak, macam dah jauh sangat pula ni. Daripada mana datang suara anak aku ni? Kan, tak nampak pula kelibat dia. Tapi dia panggil 2 kali, saya dengar. Memang jelas lah, tapi seolah-olah panggil daripada jauh lah. Waktu saya dalam keadaan bingung, memerhati sekeliling, tengok kokot ada ke anak saya ke tak, tiba-tiba di belakang saya ada sesuatu yang terjun masuk ke dalam sungai. Seolah dia terjun masuk lah. Boom sekali, kecebur macam tu kan. Ada percikan air lah. Dia punya impact, orang kata air tu, dia taklah besar sangat, tapi lebih kurang macam seekor beruk lah bila dia terjun ke dalam sungai. Biasa je bila saya saut ikan, di mana kawasan tu ada banyak beruk, dia daripada atas dahan-dahan pokok dia akan terjun ke dalam sungai. Dia lebih kurang macam tu. Saya pun terkejut dan saya pandang. Saya carilah, beruk terjun ke depan aku ni, sebab dia tak jauh, lebih kurang dalam 1 ke 2 meter je daripada tempat mana saya berdiri tu. Air sungai pun kat situ jernih, agak jernih, dan saya boleh nampak dasar. Jadi saya tercari-cari, apa binatang yang terjun ni? Apa benda yang terjun? Ataupun buah jatuh ke? Bila saya mendongak ke atas, saya tak nampak pun kelibat apa-apa haiwan, beruk ke apa, ataupun buah-buah yang mungkin cukup besar untuk menghasilkan, orang kata, impact macam tu. Tak ada. Kosong saja. Memang tak ada. Dalam air pun saya tak nampak apa-apa. Biasa kalau ada beruk pun,
Kalau dia terjun pun biasanya dia terjun dalam keadaan yang berkumpulan. Tapi memang tak nampak seekor beruk pun. Cuma saya ada perasan di sekitar-sekitar hutan kat atas tebing tu, adalah pergerakan-pergerakan semak samun tu. Suuk-serak macam tu. Tapi tak berapa aktif lah, dia sekejap je ada. Oleh kerana saya rasa macam dah tak sedar hati, tambah-tambah pula saya pun dah terlalu jauh ke dalam. Dah makin ke dalam, lepas tu tak apa benda yang terjun dalam sungai tu. Jadi saya buat keputusan untuk berpatah balik lah ke tempat mana anak isteri saya mandi sungai. Dekat situ, kawasan tu agak terbuka sikit. Jadi taklah berapa orang kata menakutkan sangat. Saya pun naiklah ke tebing dan saya berjalan lah, meniti di tepi tebing tu, berjalan kaki di tepi tebing tu, berpatah balik ikut inilah sepanjang perjalanan sungai itu. Bila saya jalan, sepanjang saya jalan tu lebih kurang tak lama lah, lebih kurang dalam 15 minit. Sebab saya agak ke dalam juga. Sepanjang saya jalan tu, saya dengar lah ada sesuatu yang ikut di belakang saya. Sebab di dalam hutan tu banyak ranting-ranting pokok yang dah rapuh dan juga daun-daun kering. Jadi bila ada pergerakan tu kita boleh dengar. Kan, bunyi kita jalan sendiri dengan ada bunyi lain yang ikut kita tu memang jelas kedengaran lah. Dia dekat juga dia ikut. Orang kata biasanya kena tengok belakang lah sebab kita takut binatang buas. Tapi saya tak terfikir dah masa tu. Saya jalan je. Orang kata buat relax, tapi jalan laju lah. Saya tak berlari. Saya takut nak berlari, jadi saya jalan je biasa. Dalam hati ni, kita bacalah apa-apa kan. Masa sepanjang saya jalan tu memang saya dengar lah benda itu ikut di belakang. Tapi sampai satu tahap tak ada dah. Dia stop. Jadi saya pun jalan macam biasa dan akhirnya saya jumpalah tempat di mana anak dan isteri saya tengah main air tadi.